Tiga golongan yang dapat manfaat yang besar dengan emas, seperti yang dikongsikan oleh tuan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli dari Buku Wang Emas. Ada tiga golongan yang dapat manfaat yang sangat besar daripada simpanan emas. Siapa golongan tersebut? Mungkin anda salah seorang daripada golongan tersebut. Yang pertama, tidak boleh menabung, kerja dah bertahun-tahun tetapi tidak ada tabungan. Sudah cuba bermacam-macam teknik lah untuk menabung, tetapi setiap kali menabung, tabung selalu bocor. Untuk golongan ini boleh menabung di Gap Auto Debit. Itu adalah penyelesaian yang terbaik untuk anda. Golongan yang kedua dah dapat menabung dengan baik, tetapi tabungan hanya dalam ASB, tabung haji ataupun KWSP. Mereka tak sedar tabungan mereka dirompak oleh inflasi dan kejatuhan nilai wang ringgit. Solusinya, tukar duit simpanan dalam jangka masa yang panjang untuk simpanan 2 tahun dan ke atas kepada bentuk emas. Pastikan anda tinggalkan duit simpanan kecemasan 3 bulan gaji dan duit yang akan digunakan dalam masa yang terdekat sahaja dalam ASP dan tabung haji. Dan yang ketiga, ini golongan yang sedikit rare, golongan yang kaya raya tetapi tidak ada tabungan emas. Seperti ibarat kapal Titanic tapi tak ada lifeboat. Tanpa emas, kekayaan mereka berisiko untuk tenggelam bila-bila masa sahaja. Solusinya, tukar sebahagian kekayaan cash mereka beratus-ratus ribu ke dalam bentuk emas.